لدينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب عيسى يا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من الظلمات الوهم إلى نور الفهم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن العاقبة يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini Allah SWT memberi kelapangan untuk kita bersama-sama dalam kuliah Asma'ul Husna pada nama Allah yang ke-25 dalam susunan yang disusun oleh Syekh Mahmud dalam kitabnya Asma'ul Husna. Alhamdulillah, kita telah melalui perbincangan 24 perbincangan mana nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala bermula dengan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin hinggalah kepada yang terakhir yang pada kuliah yang lepas iaitu Al-Latif kan? Al-Latif. Pada hari ini ialah Al-Khabir kan? Hari ini ialah nama Allah Al-Khabir. Baik, Al-Khabir berdasarkan kepada kitab Syekh Mahmud menyebut bahawa di antara dalil Allah Ta'ala menyatakan dia bernama Al-Khabir iaitu ayat wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir, ayat surah Al-An'am ayat 18. Dan dialah yang berkuasa iaitu Al-Qahir. Al-Qahir ni iaitu Al-Qahar. Dan dialah yang berkuasa iaitu Al-Qahar, berkuasa atas sekalian hambanya. Jadi berkuasa Al-Qahar ini iaitu berkuasa dalam bentuk mengatur, menguasai, menyusun, mengatur secara makro dan mikro. Itu kita nampak. Jadi Al-Qahir ini ataupun Al-Qahar ini ia berkuasa, tapi berkuasa di sini tak sama dengan kudrat ataupun Al-Qadir. Al-Qadir pun berkuasa juga. Al-Qadir berkuasa mencipta, mengadakan daripada tak ada jadi ada. Tetapi Al-Qahir ini berkuasa, benda tu ada, tapi ada dalam keadaan konsisten dan ada dalam keadaan berkekalan. Itu Al-Qahir dikuasai oleh Allah SWT yang bernama Al-Qahir. Jadi wahuwa Al-Qahir fawqa ibadi, dia menguasai atas sekalian hambanya. Jadi di sini khusus untuk hamba. Jadi Al-Khabir ini banyak berkaitan dengan hamba, iaitu manusia. Sebab persoalan hamba ini, manusia ni menjadi hamba dan khalifah. Maksudnya dia berinteraksi dengan alam. Iaitu manusia adalah yang jadi kunci kepada penciptaan Allah SWT. Dia yang menguasai ataupun menterbi alam.
Itu kita kena tahu. Sebab nama-nama Allah Ta'ala ni, asma ataupun isim nama-nama Allah Ta'ala ini, asma Allah ini adalah dipanggil peringkat hakikat manusia. Hakikat manusia itu sendiri adalah menggambarkan asma Allah, menggambarkan nama-nama Allah. Sebab tu manusia ini mempunyai keistimewaan, kehebatan berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Jadi di sini Allah menyatakan wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dia amat berkuasa, menguasai sekalian hamba-hambanya, atas sekalian hamba. Tidak ada hamba-hambanya manusia yang terlepas daripada al-qahir dalam penguasaan, dalam aturan Allah Taala. Kemudian Allah Taala menyatakan wa huwal hakimul khabir. Baik, dalam penguasaannya ke atas manusia tadi, Allah Ta'ala mengatur, menguasai dia dengan hakim, dengan bijaksana. Jadi kita kena mengenali bahawa Allah Ta'ala yang menguasai kita, yang mengatur kita tadi, dia adalah Maha Bijaksana, Al-Hakim. Kemudian Al-Khabir. Datang satu perkataan nama Allah, isim Al-Khabir. Yang Maha Al-Khabir ini, kalau kita kata Maha mengetahui, bahasa Melayu ni dia limited sangat. Tidak boleh menggambar yang sebenar. Jadi Al-Khabir mengetahui. Al-Alim pun diterjemah sebagai mengetahui juga. Tapi sebenarnya dari segi makna tu berbeza. Jadi itu yang kita kena faham. Sebab tu kalau kita belajar sesuatu, kita kena faham apa sebenarnya sesuatu tu. Sesuatu. Jadi dalam persoalan nama isim ni berbeza makna dia. Jadi Al-Alim dia mengetahui. Al-Khabir ni mengetahui juga, tapi secara dekat dan halus, terperinci. Setiap satu diatur. Diatur. Di sinilah timbulnya hukum-hukum, peraturan yang Allah aturkan, tetapkan dalam setiap minit, setiap detik yang terjadi. Mana yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak akan terjadi, dan bagaimana kejadian yang berlaku, semua tu Al-Khabir. Tuhan tahu satu-satu. Itu kita kena konsep ini, kena faham. Al-Khabir ni, ini pengetahuan yang secara terperinci, detail. Detail. Sebab itu disebut ni wahwal hakimul khabir. Dia maha bijaksana dan al-khabir, mengetahui secara terperinci, detail. Apakah yang telah terjadi, apakah yang sedang terjadi, apakah yang akan terjadi, apakah yang tidak akan terjadi, dan apakah yang berlaku seandainya tidak terjadi, dan bagaimana terjadinya sesuatu kejadian. Semua itu al-khabir. Jadi itulah segala pengetahuan yang detail itu tidak ada yang lain, hanya milik Allah semata-mata. Pengetahuan itu. Ini apabila kita duduk faham macam ni, jadi macam mana? Jadi kita akan menjadi orang yang sentiasa berpegang kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut Syekh Al-Qushairi dalam kitabnya. Dia mengatakan ada 4 keadaan orang yang apabila dia mengetahui Allah Ta'ala Al-Khabir, iaitu dia mengetahui sesuatu secara terperinci. Pertama, ambil perhatian poin ini. Sesiapa yang mengetahui bahawa Allah Ta'ala Al-Khabir, dia tahu Allah Ta'ala mengetahui dirinya zahir dan batin, detail dia tahu. Nescaya dia akan berwaspada dalam tutur kata, percakapan dia, tingkah laku dia, akhlak dia, dia berwaspada. Mana dia tidak lalai. Kerana Allah Ta'ala Al-Khabir, mengetahui secara detail. Jadi dia berwaspada. Berwaspada apa? Dalam tutur kata, dia akan mengikut tutur kata yang dikehendaki, yang diredai, yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dia menjauhi diri daripada tutur kata yang dibenci ataupun yang Allah Ta'ala tidak redha.
Satu. Ya tak? Kalau benar-benar kita berpegang pada al-khabir, dia akan jadi macam tu. Mana kita memang menyedari Allah Ta'ala mengetahui kita setiap saat, setiap ketika. Di situ kita akan berwaspada. Seboleh-bolehnya kita membuat sesuatu yang diredai Allah Ta'ala, yang dicintai Allah Ta'ala. Macam mana kita tahu perkara itu diredai dan dicintai Allah Ta'ala? Allah Ta'ala menurut Al-Quran ada. Di situ ada, dipanggil ada hukum syara'. Di situ ada peraturan, dipanggil peraturan syar'iyah. Peraturan syar'iyah. Itu satu. Kemudian yang kedua, apabila dia mempercayai sepenuhnya Allah Ta'ala Al-Khabir, jadi dia akan mempercayai segala-galanya Allah Ta'ala menentukan dengan bijaksana, dan dia mengetahui setiap satu perkara itu. Jadi dia tidak ada ragu-ragu dah dengan apa yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk dirinya. Itulah. Jadi perkara yang telah lepas berlalu, dia puas hati. Perkara yang sedang berlaku sekarang ni, puas hati. Perkara yang akan datang berlaku pun, puas hati semua. Belum berlaku pun, dia dah puas hati dah. Akan datang ni perkara yang terbaik untuk aku. Sekarang ni perkara yang terbaik untuk aku. Hak lepas berlaku, perkara terbaik untuk aku. Jadi orang yang macam ni, orang yang arif macam ni, dia akan sepenuh hati, dia gembira dengan pilihan Allah Ta'ala. Sebab dia melihat semua peristiwa kejadian itu datang daripada Allah Ta'ala. Dan demikian dia akan mudah menerimanya dan bertambah ringan persoalan hidup dia. Itu manusia ini sebenarnya abstrak, dia punya persoalan dia di atas pemikiran dia. Jadi inilah ajaran yang diajar oleh Rasulullah SAW supaya kita mengenal akan Allah Ta'ala. Kerana dia adalah Al-Khabir. Dia sumber segala-galanya. Jadi apabila pemikiran kita nampak yang satu, macam jadi mudah kita menerima persoalan hidup kita. Persoalan kita banyak, hidup kita banyak. Persoalan diri kita, persoalan anak isteri kita, persoalan kehidupan kita, persoalan negara, persoalan dunia, persoalan perubahan alam ini. Jadi banyak persoalan. Tapi apabila orang nampak satu, Al-Khabir, jadi dia mudah menerima. Baik, kemudian yang ketiga. Jadi apabila orang meyakini Allah Ta'ala Al-Khabir, maka dia akan mengaitkan semua kejadian tu dengan Allah. Dia tidak akan kaitkan kejadian tu dengan sesuatu selain daripada Allah. Di akhir pemikiran dia buat kesimpulan, orang yang mengaitkan semua kejadian kepada selain daripada Allah, jadi macam mana dia? Orang-orang kafir lah, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Ta'ala, dia akan susah, letih, buat selama-lamanya. Itu kata Syekh Qushairi. Sesiapa yang mengaitkan semua kejadian kepada selain daripada Allah, maka dia akan merasa letih dan susah buat selama-lamanya. Sebab tak betul. Segala-galanya kena dikaitkan kepada Allah SWT. Kalau dia tidak mengaitkan kepada Allah Ta'ala, tak betul pemikiran dia. Jadi susah selama-lama dia. Lepas hak ni pasal jadi duduk menyalahkan tu, menyalahkan ni apa semua. Susah dia, letih dan susah selama-lamanya. Selagi dia tidak berhijrah, dia daripada duduk bersandar pada yang lain, duduk mengaitkan semua kejadian kepada yang lain, hak lepas berlaku dah, hak sekarang berlaku, hak akan berlaku, dia semua dia serah pada Allah Ta'ala, maka orang ni dia tidak letih. Dia ringan menerima kehidupan dia. Ada orang putus asa dengan kehidupan. Masa Covid dulu kan, masa Covid dulu ada dalam berita pakar ekonomi Jerman bunuh diri. Sebab dia memandai Covid ni akan merosakkan ekonomi, dan dia jen dah pemikiran dia. Bunuh diri. Tak ada Covid lagi, dia bunuh awal lagi diri dia. Sebab apa? Sebab dia mengaitkan sesuatu itu selain daripada Allah. Kita Alhamdulillah, kita orang beriman, kita menghadapinya dengan sabar dan redha. Sampai masa terhakak. Jadi kita tidak ada masalah. Kerana kita ada akidah. Tapi orang munafik, orang kafir, susah dia. Susah.
Kita bersyukur kerana kita ni Allah Ta'ala jadi orang-orang yang beriman. Jadi apabila jika seseorang mengenali Allah tu Al-Khabir, Allah Ta'ala memerhati rahsia peribadi kita. Allah Ta'ala mengetahui yang tersirat dalam hati kita. Al-Khabir tadi. Tu. Jadi kita akan berwaspada, melarikan diri daripada perkara-perkara yang Allah Ta'ala benci. Allah Ta'ala tidak sayang, tidak cinta. Kita akan berusaha mendidik peribadi kita supaya jadi peribadi, pemikiran kita ataupun niat kita, hati kita tu menjadi tunduk kepada Allah Ta'ala. Kemudian memohon hajat hanya pada Allah Ta'ala. Dan apabila orang tu dia memahami Allah Ta'ala Al-Khabir, dia tidak menyebut di mulut, cukup dalam hati dia memohon sesuatu pada Allah Ta'ala, kerana dia tahu Allah Ta'ala mengetahui dalam hati dia. Jadi apabila dia ingin memohon hajat, cukup dengan dia memohon ke dalam hati dia, dengan memohon pada Allah yang Al-Khabir tadi, yang sangat memahami apa yang keperluan diri dia. Al-Khabir, itulah Al-Khabir. Itulah Al-Khabir. Sebab tu manusia ini menjadi kunci pada alam. Allah Ta'ala jadi alam ini kuncinya manusia. Manusia akan menjadi khalifah untuk mengimarahkan muka bumi ini. Jadi berlakunya perubahan-perubahan di muka bumi ini dengan tangan kanan manusia. Sama ada perubahan kepada kebaikan ataupun perubahan pada kejahatan. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Zahirnya kepasatan, kerosakan di muka bumi ini disebabkan tangan-tangan manusia. Baik. Jadi di sini ada satu doa yang dibawa oleh Syekh dalam kitabnya ni. Sebenarnya Al-Khabir ini sama juga Al-Latif. Tak ada dalam doa dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis yang maksur, yang sahih, yang ada doa yang menggunakan nama Al-Khabir. Cuma ada dalam lafaz yang bukan bersumber daripada Nabi SAW, iaitu para ulama. Sebenarnya ini perlu tahu, Asma'ullah adalah sesuatu yang Allah Ta'ala buka di dalam hati ataupun kepahamannya di dalam hati orang-orang yang beriman, rasul-rasul, wali-wali, orang-orang arif, dibuka dalam hati. Dan setengah orang-orang arif, Allah Ta'ala buka nama-namanya dalam hati orang arif tadi, dia memahami nama-nama Allah Ta'ala. Jadi nama-nama Allah Ta'ala tidak boleh dipahami oleh orang-orang yang semua orang, tidak. Hanya orang tertentu saja, itu rasul-rasul, nabi-nabi, orang-orang arif, wali-wali, Allah Ta'ala buka dia. Dia memahami, dia musyahadah akan nama Allah Ta'ala. Jadi di dalam hatinya tu akan memahami nama Allah, sehingga dia boleh jadikan nama Allah Ta'ala tu sebagai untuk dia berdoa. Dalam dia doa, dia menyebut nama-nama Allah. Jadi ada satu doa, lapas ini bukan bersumber daripada Nabi SAW. Jadi tak boleh amal ke? Boleh. Kaedah doa daripada Nabi boleh, daripada Al-Quran boleh, daripada para sahabat boleh, daripada para ulama boleh, daripada orang-orang arif boleh. Sebab doa ini ialah satu permohonan hamba kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi kalau kita nak melapas mengikut apa yang ada dalam Al-Quran, hadis dan yang diamal oleh para ulama, tak ada masalah. Tak ada sekatan. Kerana doa ini ialah permohonan hamba, cuma lapas yang berbeza dalam sirah yang berbeza-beza. Ada sirah dinyatakan lapasnya dinyatakan dalam Al-Quran, ada lapasnya dinyatakan dalam hadis, ada yang disebut oleh para ulama. Jadi lapas ini tidak jadi bid'ah. Dia setengah terpengaruh dengan orang kata kalau tak ada dalam hadis Quran, bid'ah. Tidak, itu pemahaman yang tidak betul dalam ahli sunnah wal jemaah. Para ulama menjadi amalan para ulama kita boleh mencontohi dan mengamali. Ini adalah satu lafaz. Ya khabir, ya basir, subhanaka wa bihamdika tawakkaltu alaika fi mas'alati wa anta alaihim bizambi
waghfirli wa'afini wa yassir amri. Lepas tu kita minta menyebut hajat kita. Ini ialah doa untuk minta menyatakan hajat kita pada Allah SWT. Mula-mula kita sebut nama dia dulu, mengagungkan dia pada nama dia dah. Ya Khabir, wahai Zat yang Maha mengetahui secara terperinci aku ni, zahir dan batin, mu tahu dalam hati aku ni dah. Tu. Ya Basir, wahai Tuhan yang melihat zahir dan batin, mu melihat dalam hati aku. Jadi Khabir yang Basir ni dia memang menunjukkan kita ni Tuhan tahu zahir batin. Hak batin tu tersimpan dalam hati kita, Tuhan tahu. Kesusahan kita, kesedihan kita, kerisauan kita, kegembiraan kita, semua ada. Tuhan tahu belaka. Baik. Kemudian, Subhanak, Maha suci engkau. Mana Allah Ta'ala, dia maha suci daripada kekurangan. Daripada sekutu. Maha suci Allah Ta'ala. Kemudian, wabihamdika, aku memujimu. Jadi mana kita memuji Allah SWT. Kita mensucikan Allah Ta'ala dan kita memuji Allah Ta'ala. Di atas segala kesempurnaan dirinya dan ciptaannya. Kemudian kita pun bertawakal. Tawakal tu alaika. Aku bertawakal kepadamu. Itu. Fi mas'alati. Dalam segala permasalahan hidupku. Tengok. Ini orang-orang beriman. 100% dia serah pada Allah Ta'ala. Sedangkan engkau maha mengetahui. Wa anta alimun. Bizambi. Dengan dosa-dosaku. Kita ni memang hidup dalam keadaan tidak lepas pada dosa. Yakhlu min khata' wan nisyan. Kita diliputi oleh khata' wan nisyan. Mana salah dan lala kita. Jadi kita ngakulah. Allah Ta'ala tahu kita lala, kita salah. Kita dalam keadaan banyak dosa. Jadi ngaku wa anta alimum bizambi. Jadi pau pilih, minta ampun dulu. Sebelum kita minta sesuatu dengan Allah Ta'ala, menyatakan permohonan kita puji dia, minta ampun dengan dia. Barulah kita merendah diri dah tu. Barulah kita beritahu urusan kita. Mudahkanlah aku ni, mudahkanlah aku ni, mudahkanlah aku. Kita nak minta mudah ya, bukan minta susah dah. Mudahkan umat Islam, mudahkan umat Muhammad. Bila kemenangan pada pejuang-pejuang Islam. Jadi kita minta Allah Ta'ala menolong, orang-orang menolong akan agama Allah Ta'ala. Jadi kita minta. Itu menunjukkan kita ni hamba yang sangat bergantung pada Allah Ta'ala. Itulah faedah ataupun doa yang kita boleh amal. Wallahualam. Jadi kita sikit lagi, iaitu apakah faedah yang kita patut aplikasikan dalam hidup kita. Baik. Allah SWT mencipta alam secara mikro dan makro. Jadi Al-Khabir ini Allah Ta'ala mengetahui secara makro dan mikro. Istilah makro ni secara global. Mikro secara terperinci, secara halus. Semua dalam Al-Khabir. Jadi apabila orang tahu perkara ni, maka dia akan mudah untuk dia bertawakal kepada Allah SWT dan dia tetap istiqamah dengan Allah SWT. Kerana Allah Ta'ala tu mengetahui, menjaga secara mikro dan makro. Baik. Di sini, apabila kita memahami Allah Ta'ala Al-Khabir, di sini ada perkara yang sangat penting, iaitu Allah Ta'ala menjaga, mengawal dengan peraturan. Dia ada aturan dia. Allah Ta'ala mengawal dengan aturan kerana dia maha bijaksana. Di sini adanya aturan yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, iaitu dipanggil peraturan Allah yang bersifat kauniyah. Dan satu lagi peraturan Allah bersifat syar'iyah. Dalam Al-Quran. Apa dia peraturan Allah yang bersifat kauniyah? Iaitu hukum alam. Hukum alam. Univers ni, dia berjalan, ada hukum dia. Hukum alam. Ya tak? Hukum alam. Seperti kita, orang belajar sains, dia tahulah tak? Hukum alam ni, hukum yang
tidak tertulis. Ya tak? Tetapi dia fahami. Seperti hukum graviti. Hukum graviti. Jadi ahli sains memahami bahawa graviti ini adalah satu yang tidak boleh tolak. Memang dia ada. Dia tidak tertulis. Hukum graviti. Adanya hukum graviti. Siapa boleh menafi hukum graviti? Tak ada orang boleh menafi. Bahawa adanya peraturan graviti ni. Kalau kita di bumi ni ada graviti bumi. Graviti itu contoh. Jadi alam ini dia ada hukum dia. Dia panggil kauniyah. Itu ialah al-khabir. Allah Ta'ala mengetahui secara terperinci akan alam ini berjalan dengan hukum, iaitu hukum kauniyah yang dia wujudkan hukum tadi. Dan hukum ini memang melekat pada alam dan tidak boleh berpisah dengan alam. Dan kalau kita belajar sains, banyaklah hukum-hukum alam ini. Kemudian satu lagi hukum, iaitu hukum syariah, hukum agama. Ini hukum agama ini tertulis dalam kitab-kitab. Hukum agama tertulis dalam kitab-kitab. Kalau hukum kauniyah tadi tidak tertulis. Tidak tertulis dalam kitab-kitab. Hukum agama syariat tertulis dalam kitab-kitab. Contoh dalam Al-Quran. Hukum agama ditetapkan dalam ayat-ayat hukum. Ayat-ayat hukum banyak. Dalam Al-Quran, berkurang 500 lebih ayat-ayat hukum. Menerangkan telah hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syarak. Seperti sembahyang, puasa, zakat, ibadah, hukum ibadah. Kemudian hukum-hukum bernegara, muamalah, hukum munakahat, hukum jinayat, hukum hudud. Ada hukum-hukum syariah. Itu hukum-hukum syariah. Seperti hukum larangan berzina, larangan untuk makan riba. Itulah hukum-hukum syariah. Itu termasuk al-khabir itu. Hukum larangan berakhlak buruk seperti suka mengumpat, buat fitnah. Itu ada hukum-hukum syarak yang ditetapkan. Jadi kita ada hukum alam dan hukum syarak. Hukum agama. Ini kena faham. Sebab ada setengah manusia yang tidak kisah mengenal akan diri dia dan mengenal Tuhan. Dia hidup macam binatang macam tu. Jadi memuaskan nafsu saja. Ini budaya hedonism yang dibawa oleh orang-orang kafir masuk dalam masyarakat Islam. Jadi umat Islam yang jahil akan tertarik dengan sebab nafsu dia. Dia tidak terikat dengan hukum. Tidak memahami bahawa adanya hukum. Jadi pula gitu akan rusaklah generasi-generasi kita yang baru. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَةَ. Maka ditukarkan generasi demi generasi. Maka timbullah satu generasi yang meninggalkan sembahyang dan ikut hawa nafsu. Na'udzubillah min zalik. Jadi apabila orang tidak mengenal hukum agama, maka dia tidak akan dapat berfungsi sebagai hamba dan khalifah Allah yang benar di muka bumi. Maka dia akan membawa kerosakan. Dan dia tidak akan ikut hukum alam. Dia akan melawan hukum alam, mengikut nafsu dia. Jadi rusaklah alam ini. Disebab apabila ada manusia. Sebab tu Allah Ta'ala menyebut zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Zahirnya kefasadan, kerosakan di muka bumi ini disebabkan tangan-tangan manusia yang tidak duduk dalam hukum. Kejayaan umat Islam di zaman awal dulu sebab umat Islam duduk dalam hukum. Dia duduk dalam hukum agama dan hukum alam. Selaras. Selaras hukum. Gambarkan jadi berjaya umat Islam. Jadi apabila umat Islam meninggal hukum agama, maka dia tidak jadi khalifah di muka bumi dan lain. Jadi kuasa besar, jadi orang kafir, hidup pakatah. Diuji di zaman kita ni. Jadi apabila kita nak naik jadi kejayaan, kena kembali kepada asal, iaitu menegakkan hukum. Baik, hukum Allah SWT ni, hukum alam dan hukum agama ni, dialah satu hukum yang bersifat mutlak.
Mana Allah Ta'ala semata-mata. Tidak ada perkongsian dalam dia. Dan sifat dia, iaitu dia hukum yang jelas, iaitu pasti dia. Hukum dia hukum yang pasti, tidak ragu-ragu. Hukum alam ni, hukum agama ni pasti. Satu yang pasti, yang tidak ragu-ragu. Kemudian dia objektif. Ikut pada masa tertentu, seperti sembahyang, zuhur, masa tertentu. Jadi itu hukum. Hukum agama, hukum alam ni dia pertama pasti, yang kedua dia objektif, kemudian dia tetap. Hukum ni tetap. Tetap macam tu. Contohnya nak dapat anak kena berkahwin. Itu hukum alam tadi. Tetap macam tu. Hukum alam tetap macam tu. Nak dapat anak kena berkahwin. Berkahwin tu hukum syarak. Kena melalui perkahwinan yang benar. Mengira metod perkahwinan yang betul yang diajar oleh Allah SWT. Jadi itu tetap, tidak berubah. Tidak berubah. Bukannya zaman dulu, lah ni tak payah. Mana boleh berkahwin, jantan sama jantan pun boleh. Jadi itu sebenarnya salah. Kerana ketetapan perkahwinan iaitu antara gender. Iaitu jantina, laki-laki dan perempuan. Itu hukum tetap. Jadi hukum alam ataupun hukum agama dia pasti, objektif dan tetap, tidak berubah. Baik. Daripada ni, sifat hukum macam tu menyebabkan adanya rumus-rumus yang dibuat oleh para ulama. Oleh kerana dia tetap, boleh dibuat rumus. Adanya hukum syarak dan hukum adat. Dan adanya hukum akal. Jadi itu ialah persoalan. Semua itu daripada Allah Ta'ala Al-Khabir. Detail dia tahu. Jadi kita kena menghayati nama Allah Ta'ala Al-Khabir ni dengan meyakini sepenuhnya dengan hukum kauniyah, iaitu hukum alam, dan hukum syariah, hukum agama. Tak? Kalau orang tu tidak mengetahui perkara ni, dia hidup seperti macam binatang di muka bumi ni. Tak? Jadi peraturan yang bersifat kauniyah, yakni peraturan Allah terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Sedangkan peraturan syariah ialah peraturan dalam hal-hal yang diridai Allah Ta'ala dan yang dicintai Allah Ta'ala. Sebab tu orang-orang yang beriman, dia adalah orang-orang yang terbaik, manusia terbaik. Ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Orang beriman dan beramal soleh, mereka itulah orang-orang yang sebaik-baik bariyah, iaitu makhluk yang melata di muka bumi ini. Sebaik-baik makhluk yang melata di muka bumi iaitu manusia yang beriman. Lah kalau manusia yang tidak beriman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Orang yang tidak beriman iaitu orang-orang kafir dari kalangan ahlil kitab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, dan orang-orang musyrik yang mengutuk Allah, tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Ulaika hum syarrul bariyah. Tepat dia dalam neraka. Dia dalam seburuk-buruk kejadian. Seburuk-buruk kejadian di muka bumi ialah orang-orang manusia yang tidak beriman. Yang kafir, yang tidak, walaupun dia menerima kitab, tapi dia tidak beriman dengan kitab tadi, maka dia adalah seburuk-buruk, sehuduh-huduh kejadian di muka bumi ini berbanding dengan makhluk lain, iaitu manusia yang engkar dengan hukum Allah SWT. Contoh manusia yang buruk, iaitu dia melanggar hukum. Mudah-mudah dia langgar hukum. Tak? Pertama, dia melanggar hukum agama. Kemudian yang kedua, dia melanggar hukum alam. Hukum alam pun dia langgar juga. Negara-negara maju, masyarakat yang maju, masyarakat yang tidak melanggar hukum alam, mungkin dia melanggar hukum agama, tapi dia tidak melanggar hukum alam, maka dia majulah di alam ini. Tapi dari segi agama, dia dibenci ataupun dimurkai Allah Ta'ala.
Jadi Islam tidak mengajar macam tu. Islam mengajar dua-dua. Mana kita kena menjaga hukum agama dan hukum alam. Cuma tengok negara-negara yang maju seperti Jepun. Ada. Dia berada dalam keadaan masalah negara dia, dalam sejarah negara dia tu menghadapi masalah pencemaran. Daripada situ dia belajar dan dia ubah masyarakat dia pada mematuhi hukum-hukum alam tadi. Jadi dia dapat menjaga alam sekitar dia. Begitu tak negara-negara lain yang maju, dia maju dunia. Tapi dia tidak mematuhi hukum syarak, maka dia tidak maju dari segi kemanusiaan. Berlakunya kelahiran luar nikah, berlakunya kerosakan kehidupan manusia, adanya LGBT dan sebagainya, itu setengah daripada kerosakan manusia apabila dia meninggal hukum agama. Itu satu. Kemudian yang ketiga iaitu keyakinan Allah Ta'ala Al-Khabir ini, iaitu menjadikan manusia yang beriman tadi rasa dia digenggam ataupun digenggam oleh Allah Ta'ala. Maksudnya dia dikawal ataupun diurus oleh Allah SWT setiap masa. Dia merasa dia dalam genggaman Allah. Itu tasbih. Genggaman ni makna menguasai sepenuhnya. Mana kita tidak boleh keluar daripada penguasaan Allah Ta'ala. Mana dia akan merasa dia digenggam oleh Allah Ta'ala. Dan dia yakin bahawa Allah Ta'ala yang menggenggamnya itu, yang menguasainya itu ialah maha bijaksana dalam segala perbuatan dia. Dengan penuh keadilan, kebijaksanaan, kemuliaan dan rahmah kasih sayangnya. Itu. Itulah. Dan yang keempat, yang terakhir, seorang yang mentauhidkan Allah Ta'ala Al-Khabir, dia akan menjadi Allah sebagai penjamin. Menjadikan Allah sebagai penjamin. Ya tak? Mana pengatur, mana dia akan bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mentauhidkan Allah dengan nama Al-Khabir tadi, menjadi dia dia menjadikan Allah sebagai penjamin dia. Jadi apabila kita ni ada orang jamin kita, ya tak? Kita akan tidak risau. Contoh kita nak pergi satu tempat, ada orang kuat di situ kata, marilah, tak apa, aku jamin. Tak ada orang nak kacamu. Jadi contoh. Kita pun pergi dengan bebas. Sebab ada orang jamin. Macam duta pergi negara luar. Dia, kerajaan itu jamin dia. Kamu duta, mari aku jamin. Tak ada masalah. Macam kita duduk di muka bumi ni, dijamin oleh Allah Ta'ala. Duduklah muka bumi, aku jaga. Dia tak bimbanglah kita. Jadi, di sini sebenarnya kita kena benar-benar meyakini Allah Ta'ala Al-Khabir. Semakin kita meyakini Allah Ta'ala Al-Khabir, semakin tenang hidup kita. Semakin tenang hidup kita kerana kita mematuhi hukum kauniyah dan hukum syariah. Baik. Masalah sekarang ni, orang yang melanggar hukum ni, kenapa dia terfikir nak melanggar hukum? Kerana dia ikut nafsu. Dan kesan melanggar hukum alam ini cepat kesan dia. Jadi apabila cepat kesan tu, jadi pun dia berwaspada dengan hukum alam. Tapi hukum syarak ni lambat. Kena akhirat baru kena balah. Atau dunia tak balah. Contohnya, orang minum racun dengan orang makan riba. Jatuh. Orang minum racun, dia melanggar hukum alam. Racun kan membunuh, ya tak? Jadi boleh jadi rusak sistem badan manusia, jadi manusia boleh jadi mati minum racun. Jadi apabila minum racun, dia tidak minum racun. Sebab apa? Minum racun boleh mati lalu. Itu hukum alam. Ya tak?
Api dia tak masuk ala api. Sebab masuk ala api hangus dia. Dia tak masuk ala api. Hukum-hukum alam, hukum adat menetapkan macam tu. Adat api menghangus. Jadi dia buat rumus hukum adat. Adat api, adat alam macam tu. Jadi dia tidak langgar hukum. Tak? Lepas tu dia buat pula hukum sendiri. Macam jalan raya. Dia buat trafik light. No. Dia buat lampu merah. Apabila merah jangan jagi. Hok hijau saja pergi. Jadi apabila merah dia berhenti. Sebab dia tahu kalau dia pergi juga akan berlaga. Jadi apabila berlaga, dia akan kejederah. Jadi dia waspada dengan hukum alam. Tengok. Tetapi dia tidak berwaspada pada hukum syarak. Sebab hukum syarak, dia kesan dia tak nampak lah ni lalu. Kesan dia akhirat nanti. Jadi lambat. Bagi orang yang tidak beriman, cara apa hukum syarak dia kata, payah ni. Tak ada riba, tidak minum arak ni payah, dia kata. Nak hidup payah, tak boleh minum arak, tidak boleh riba apa semua ni payah, dia kata. Syarak melarang. Jadi di situ, banyaklah orang yang ikut nafsu, kerana keimanannya lemah. Sebab tu di sini dia berkadar tu dengan keimanan. Hukum alam ni orang takut nak langgar sebab kesan dia selalu. Langgar hukum adat, menasar. Langgar hukum syarak, berdosa. Langgar hukum akal, gila. Tu ada setengah ulama dia hurau macam tu. Berarti kita tak boleh langgar. Hukum akal tak boleh langgar, jadi gila. Orang langgar hukum akal jadi gila, tukar benda hak wajib, tukar jadi benda haram. Jadi gila dia. Jadi hukum akal ada 3 dah. Wajib, mustahil, haram. Hukum adat ada 4 dah. Hukum syarak ada 5. Jadi ditukar hukum syarak, jadi tukar hukum tidak boleh. Orang yang langgar hukum syarak berdosa. Akan dimurka ya Allah, akan ditahu dalam neraka. Orang yang langgar, tapi hak tu berlaku akhirat nanti. Dosa pun tak nampak. Dosa kita awak dosa nampak kena boleh lalu dosa malaikat catat dah. Tapi tak nampak. Jadi orang beriman dia nampak dosa. Lepas tu dia waspada untuk buat benda yang dilarang. Baik. Tapi kalau hukum adat ni, dia nampak lalu dah. Benda bergerak. Tak berhenti lagi, jangan turun. Kapal terbang duduk, terbang laju. Kita buka pintu terjun. Tidak boleh. Kena dia berhenti dulu. Baru boleh kita turun. Adat dia gitu. Dia kena nak terjun juga. Dia tak berani nak terjun lah. Sebab terjun menasar tu. Gitu. Jadi dia mematuhi hukum alam. Sebab anak keselarasan hidup atas dunia jalan dengan tertib. Tapi sebenarnya hukum syarak pun supaya kita berjalan dengan tertib juga. Sebab tu digambar dalam surah Tabah, orang berjalan dengan muka. Patut jalan dengan kaki tau. Di akhirat nanti ada orang jalan dengan muka. Apa man yamshi mukibban ala wajhihi. Adakah orang berjalan dengan muka tu dapat hidayah, lebih baik dia, lebih baik, dapat hidayah dia dengan orang berjalan ni dengan atas jalan yang sebenar. Jadi orang berjalan dengan muka terbalik. Sebab apa? Dia tidak berjalan dengan kaki, tak ikut tertib. Jadi hukum syarak kena patuh, hukum alam pun kena patuh, hukum akal pun kena patuh, baru orang tu. Lepas tu dalam Islam mengajar perkara-perkara asah ni dalam ilmu akidah. Perkara-perkara asah ni, hukum syarak dia ada 5 dah. Hukum wajib, hukum haram lawan dia. Hukum sunat, hukum makruh, lepas tu hukum harus. Tidak. Wajib buat boleh pahala, tinggal berdosa. Hukum syarak. Jadi orang wajib dia tidak berusaha, tidak meninggal lah, dia berusaha buat. Kerana dia dapat pahala dari Allah Ta'ala. Hukum haram, buat berdosa. Tinggal boleh pahala. Tinggal benda haram, kita tahu benda haram boleh pahala. Buat berdosa. Jadi dia akan berusaha mencari kepada Allah Ta'ala dengan meninggal benda haram. Jadi itu. Jadi itulah hukum syarak membawa kepada ketertiban hidup kita. Selarah hidup kita. Kerana kita manusia ni
akan pergi ke satu alam, iaitu alam akhirat. Di situlah hukum syarak akan dihisap. Sebab tu dalam sembahyang kita baca dalam Fatihah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Sebelum tu kita baca maliki yaumiddin. Ya tak? Maliki yaumiddin, iaitu Tuhan ni menguasai akan hari pembalasan. Hukum syarak lah tu. Hari pembalasan di akhirat nanti Allah Ta'ala menguasai. Di situ akan diperhitung hukum syarak. Jadi kita orang Islam ni, kita di atas syarak yang benar dah. Tinggal lagi kita mematuhi hukum ataupun tidak. Jadi kalau orang tu benar-benar meyakini Allah Ta'ala Al-Khabir, maka dia akan mematuhi hukum syarak. Dan di situlah dia akan dapat kehidupan yang selarah, yang teratur, dan dalam keadaan kedamaian dan ketenangan. Itu yang disebut oleh Syekh tadi, iaitu orang yang berpegang dengan Allah SWT Al-Khabir ini, dia tenang hidup dia, tidak ada rasa gelisah, dan dia mudah menerima perubahan-perubahan hidup, dan ringan segala persoalan hidup dia. Rasanya setakat itulah untuk pagi ini, iaitu nama Allah SWT Al-Khabir. Dan di antara zikir yang boleh kita sebut, Ya Khabir, Ya Khabir, Ya Khabir. Kita sebut itu sebagai zikir boleh juga. Ya Khabir, Ya Khabir, Ya Khabir. Kita seru nama Allah Ta'ala Khabir. Banyak fadilat yang kita dapat, akan memperbaiki diri kita daripada duk melanggar hukum-hukum alam dan hukum-hukum syarak. Agama Islam ni mengajar dah, apabila berlaku peperangan, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh kanak-kanak. Itu dah. Dan di dalam Islam mengajar pokok-pokok tidak boleh dirusakkan. Jadi itu semua tu setengah daripada menjaga hukum alam. Dan hukum syarak dia diatur. Jadi semua tu daripada nama Allah Ta'ala Al-Khabir. Jadi banyaklah kita zikir Ya Khabir, Ya Khabir, Ya Khabir. Sama ada kita ingat dengan ingatan kita, atau kita sebut di mulut sambil dengan ingat di hati, atau kita ingat di hati, menyebut dengan hati, boleh berlaku. Nak zikir secara sir, secara tidak bunyi di mulut, hati menyebut Ya Khabir, Ya Khabir dengan faham ni. Bukan pagi ni satu kuliah kita buat Ya Khabir, jadi kuliah-kuliah yang kita bahas dalam kitab Asma'ul Husna ni sangat berguna dalam kehidupan kita. Kerana kita adalah insan. Hakikat insan adalah inilah Asma'ul Husna ni. Sebab tu kalau kita tengok pada tangan kita kan, ini setengah ulama menilai tangan ni, tangan kiri, kalau kita tengok jalur urat ni, menunjukkan 81. Huruf bahasa Arab, 81. Dia bentuk gitu, 81. Tangan kanan, 18. 18. Tangan kiri, 81. 81 campur 18, jadi berapa ni? 99. Rupanya, tangan kita ni, dua tangan ni kalau gabung, boleh tubik Asma'ul Husna banyak ni. Macam-macam boleh tubik. Mana kita ni, Asma'ul Husna tu ataupun Asma'ullah ni adalah, itulah gambaran kehidupan insan yang sempurna, yang beriman, yang yakin Allah SWT. Inilah yang dikatakan bukit, gunung kerana tidak mampu nak menangguh amanah Allah Ta'ala. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin. Jika kami turunkan Al-Quran ini kepada satu gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Mu akan tengok gunung tadi lari bertempiaran. Orang kalau Malaysia agak terberok, teruk. Jadi tak mampu nak menanggung. Ketakutan. Jadi ketakutan, jadi pecah belah gunung tadi. Sebab dia tahu dah gunung tu berasa gerung dengan amanah tadi.
Betul Allah Ta'ala beri bandingan tu supaya manusia berfikir. Dia tu lah yang diamanahkan. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Innahu kana zaluman jahula. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard. Sesungguhnya kami nak amanahkan amanah ini kepada langit bumi, bukit bukau. Mereka tidak dapat. Fa abaina ay yahmilnaha, tak mampu untuk menanggungnya. Wa hamalhal insan, maka ditanggung kepada manusia, insan. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya dia tu zalim dan jahil. Itu. Jadi kita kena memegang amanah Allah Ta'ala ini dengan ajaran yang diajar oleh Allah melalui Rasul-Rasul, melalui Rasulullah SAW. Dan kita akhir zaman ini cukup seorang Rasul. Sebab teknologi akhir zaman ini semua orang boleh tahu ajaran Rasul. Walaupun seorang Rasul dan Rasul dah meninggal pun, dah wafat dah, tapi ajaran dia Allah Ta'ala jaga sehingga kiamat. Itu Allah Ta'ala dah jaga. Adapun ajaran Rasul-Rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW rusak dengan berlalunya masa. Dirusak oleh umatnya sendiri. Tapi kita Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, Allah Ta'ala jaga sehingga akhir zaman. Dan Allah Ta'ala jadikan teknologi akhir zaman ni mudah orang nak akses mengenai agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itulah keadilan dan kebijaksanaan Allah Ta'ala dalam mengatur ciptaannya. Jadi setakat itu saja. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita segala kesalahan kita, kelalaian kita, kerana kita tidak lepas daripada lala dan berdosa. Ya Khabir, Ya Khabir, innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Habib. Waalaikumsalam. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا نفس طيبي باللقاء، يا عين قاري أعينا، هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. بشرى لنا نلنا المنى، زال العنا وافى الهنا، والدهر أنجز وعده، والبشر أضحى معلنا. صل عليه دائما في كل حين ربنا، وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. صلوا على خير الأنام
المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا صل عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا عليه. بسم الله. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا صل عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا عليه. الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sama. Ada dah. Sama.
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنوار لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وأبى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا صل عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء صل عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا عليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به علمه وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى صلوات عظيمة اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فحما ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب عيسى يا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من الظلمات الوهم إلى نور الفهم اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن العاقبة يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتح يا عليم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini Allah SWT memberi kelapangan sekali lagi kepada kita untuk kita meneruskan huraian Asma'ul Husna, di mana nama-nama Allah yang indah. Allah SWT mengkhususkan bagi insan, anak cucu Adam, dengan ilmu, iaitu ilmu yang lengkap, yang tidak ada pada makhluk-makhluk lain. Itu kita kena ingat. Mana makhluk lain selain pada manusia, dia tidak lengkap ilmu dia. Sebab Allah Ta'ala berfirman, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah Ta'ala mengajar kepada Adam dan anak cucu Adam segala nama. Segala nama, dan tidak diajar pada makhluk lain, termasuk malaikat. Malaikat apabila Allah Ta'ala suruh malaikat menyebut akan nama-nama yang diajar pada Adam, dia tidak tahu. Dia kata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maksudnya Tuhan, kami tidak mengetahui seperti setakat mana yang kau beritahu saja kami tahu. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi insan adalah ciptaan yang sangat tinggi, kemampuan dia untuk memahami segala nama. Dan nama itu terbagi pada dua. Satu, nama-nama akan nama-nama pencipta, mengenali nama-nama Allah SWT sebagai pencipta, dan mengenali akan nama-nama selain pada pencipta, yakni makhluk. Dan segala makhluk diajar nama dia kepada Nabi Adam AS, sehingga Nabi Adam dapat mengetahui segala benda, nama-nama benda. Setiap benda akan diberi nama. Tidak ada nama benda yang tidak bernama. Itulah Allah Ta'ala beri kepada anak cucu Adam. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Telah diajar kepada Adam akan segala nama yang tidak, malaikat pun tidak tahu. Malaikat kata tidak tahu.
Adam tahu. Ya. Allah Ta'ala menyebut wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Maka dia suruh mereka menyebut summa 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula. Dia tidak. Mereka kata subhanaka la ilma lana. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak tahu, kami tidak tahu. Illa ma 'allamtana, sekadar kecuali apa yang engkau ajarkan. Jadi setengah pada nama-nama tidak diajar kepada malaikat, diajar kepada Nabi Adam dan anak cucunya. Dan nama itu terbagi pada dua secara umum. Satu nama-nama bagi pencipta, nama-nama Allah yang diajar dalam Al-Quran, dan nama-nama makhluk yang diajar dalam Al-Quran. Dan yang dibuka oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya akan nama-nama. Setiap makhluk akan ada diberi nama. Anak-anak kita apa? Kita akan beri nama sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi satu makhluk yang tidak ada nama, dia minta beri nama pada dia. Anak kita macam kita sendiri, kita bukan beri nama pada diri kita. Nak ayah kita yang beri nama. Tuhan buka pada ayah kita nak beri nama Zamri. Ya tak? Nama kita tu adalah nama yang ayah kita yang beri nama kita, tak tahu mana. Dan kalau orang dibesarkan dan tak ada nama, dia akan minta orang beri nama ke dia. Ataupun apabila dia cerdik, dia akan menamakan dirinya sendiri. Jadi itulah mana kehebatan manusia. Sebab tu apabila kita mendalami Asma'ul Husna, ini setengah daripada nama-nama yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam AS. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dia ajar pada Adam segala nama, termasuk nama-nama pencipta dan nama-nama makhluk yang dicipta. Sebab tu kita mengenal nama-nama seperti adanya lada, bawang. Kita ada bawang putih, bawang merah. Kita boleh sebut. Adanya halia, ada kuah. Nak buat ramuan. Ada bunga cekeh. Beri nama belaka. Ketan pula. Ada jenis-jenis ketan. Udang jenis-jenis udang. Ikan jenis-jenis udang. Kita beri nama belaka. Ada ikan jebong. Ada orang hari seekor ikan jebong. Pelik ikan jebong ni. Ikan jebong ni dia nak buang kulit dia siapa? Buang kulit lembu. Dia kerah kulit dia. Kena kupah, buang. Skoping, tarik skoping kita. Jadi macam-macam Allah Ta'ala buat. Dan tapi kita beri nama ikan jebong lah. Ikan munduk lah, macam-macam ikan kakak, ada nama lah kau. Kabur pula, ada macam-macam kabur. Habis-habis kabur tai ayam ada beri nama. Sebab ayam duduk dalam tai ayam. Jadi kabur tai ayam. Kemucuk lah, macam-macam kita beri nama. Jadi nama-nama tu sebenarnya adalah nama-nama makhluk. Itu termasuk daripada nama-nama Allah Ta'ala bagi kepada anak cucu Adam. Wa'allama Adam al-asman. Dia ajar pada Adam dan anak cucunya segala nama. Baik, sekarang ini kita dalam maudhu' subjek kita iaitu mempelajari nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang indah. Dan kita dah sampai kepada nama yang ke-22 pada hari ini. Iaitu nama Al-Afu. Al-Afu.